Ikuti saya bersama dengan Cikgu Khadijah untuk hasilkan mozaik dan juga catan buah nenas. Okey, seterusnya warna saya sudah kering. Okey, ini adalah sarang telur yang saya telah potong tadi sudah kering. Okey, sebelum itu saya nak maklumkan dah, anda perlu sediakan gam. Okey, tak kisahlah gam jenama apa. Okey, gam ni adalah untuk anda bagi melekatlah anda punya sarang telur yang dipotong tadi. Okey, macam mana? Okey, anda letak gam dekat sini. Okey, anda letak di hujung-hujung ni. Okey, letak sedikit. Okey, lepas tu anda tapal dekat ujung setiap buah ni lah. Okey, tampal di situ. Alright, macam tu. Untuk kita memastikan buah nenas kita tu ada jalinan, ada keseimbangan, ada penegasan. Okey, anda perlu susun lah. Susun bagi dia nampak seimbang. Okey. So, anda teruskan step seterusnya sampailah habis anda punya sarang telur yang anda warna tadi. Okey, beginilah cara dia. Satu lagi. Okey, dah. Okey, kita bagi dia lekat dulu. Bagi gam tu meresap. Okey. So, dah siap. Okey, selamat mencuba.